Assalamualaikum. So hari ni saya nak ajar korang semua nak buat mind map menggunakan Canva. Okay. So first kita nak buat kerja yang paling mudah lah, kita pakai template. Okay. So korang boleh masukkan, korang cari paparan ni iaitu template. So apa kita nak buat hari ni? Okay, saya nak buat hari ni, saya nak buat mind map. So saya akan cari template yang berkaitan dengan mind map. Okay, so korang boleh pilih apa yang nak ambil, dia mana-mana template yang mudah. Okay, so tekan, lepas kita tekan custom. Okay. Di sini banyak elemen yang boleh digunakan. Pertama ialah kita ada elemen ini, kita boleh cari apa benda yang warna. Okay, sini adalah bahagian teks. Untuk korang boleh tukar teks macam mana korang nak. Sini adalah upload. Sini kita boleh upload segala jenis gambar ataupun logo yang kita nak letak. Sini untuk ni. Okay. So hari ni saya nak ajar korang buat main. Yang pertama, kita tukar tajuk. Pada bahagian ini, awak boleh nampak kita punya kotak ni tak selaras dengan tulisan. So, korang boleh besarkan pada sini. Just tarik sahaja. Bagi nampak kemas. Kita dah isi kita punya teks dan saya dah ajar cara nak besarkan. Okay. Seterusnya saya nak ajar cara-cara kita nak tukar teks. Kalau awak rasa macam teks ni tak sesuai dengan apa yang awak buat, so korang boleh tekan di sini dan kita ada banyak teks. So korang boleh tukar di sini. Seperti ni. Okay. Atau lain-lain. Atau ni kita boleh kembali kepada bentuk asal. Okay, seterusnya. Okay, memandangkan hari ni saya buat astaga. Okay, memandangkan hari ni saya buat tajuk berkaitan Canva. So, kita punya visual ni sangat tidak sesuai. Tiba-tiba pengenalan saya bagi gambar otak. So, kita boleh tukar. Cara-cara nak tukar dia, kita pergi dekat elemen. So, apa visual yang sesuai untuk pengenalan. Okey, saya cadangkan pertama saya cadangkan tanda soal sebab kita macam pengenalan. Kita tertanya-tanya apa itu infografik. Kalau kamu semua rasa warna dekat visual ni tak menarik, korang boleh tukar warna. So tekan di bahagian warna di atas. So kalau saya nak pakai warna, contohlah kan, saya pakai warna biru. Okey, ni gambar ni terus bertukar ke warna biru. Ni dia nampak. Okey. Seterusnya saya nak ajar korang untuk kamu semua. Okay. Seterusnya saya nak ajar kamu semua cara-cara nak upload gambar dari laptop ataupun telefon pintar. So first saya akan cari sebab logo sekarang korang boleh cari. Saya nak ajar dua cara mudah. Cara pertama dan cara kedua untuk insert gambar. Okey, cara paling mudah, kita cari gambar, lepas tu kita copy je image dan kita terus paste di sini. Okey, ini cara pertama. Okey, cara kedua pula, cara kedua, kamu semua boleh download kita punya logo lah. Sekejap saya cari.
upload dari sini. Kita save image. Okay, dah. Kita upload. Okay, ini cara kedua. Bila kita dah cari gambar, kita upload dekat Canva. Okay, upload file. Lepas tu kita cari balik gambar tadi. Okay, bila dah jumpa, kita tekan di sini. Okay, itu adalah cara kedua untuk insert kita punya image ataupun apa-apa. Di sini banyak. Video boleh, audio, design ataupun PDF pun boleh. So, saya tinggal apa yang menarik. Okay, itu sahaja perkongsian saya tentang menggunakan Canva untuk membuat mind map. Sekian, terima kasih.